Ramai yang bertanya bagaimana caranya untuk mendapatkan amount SARA yang lebih tinggi. Saya hanya terima RM50 sebulan ataupun RM100 sebulan. Walhal ada yang terima sehingga RM200, RM150 sebulan. Okay, sebenarnya hanya ada satu cara yang membolehkan anda menerima amount yang lebih tinggi untuk SARA bulanan SARA 2026. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heru Nabi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, seperti dinyatakan di awal video sebentar tadi, ada ramai yang bertanya berkaitan dengan amount bulanan untuk SARA 2026 yang mereka terima. Yang mana ada yang hanya menerima RM50 setiap bulan ataupun RM100 setiap bulan, tetapi ada juga dalam kategori mereka yang menerima amount yang lebih daripada apa yang mereka terima. Jadi mereka ini tertanya-tanya bagaimana caranya untuk mendapatkan amount yang lebih setiap bulan untuk SARA 2026. Seperti dinyatakan di awal video sebentar tadi, sebenarnya hanya ada satu cara sahaja yang membolehkan anda menerima jumlah yang lebih besar setiap bulan untuk SARA 2026 SARA bulanan ini. Okay, kalau anda lihat jadual yang Min tunjukkan sekarang ini, jadual ini mungkin dah familiar kepada anda, mungkin dah biasa lihat, dah berada di mana-mana pun di media-media sosial. Kalau anda lihat di situ ada 3 kategori, iaitu kategori isi rumah, kategori warga mas tanpa pasangan dan bujang 21 ke 59 tahun. Setiap kategori itu dipecahkan kepada 2 pecahan. Yang pertama adalah mereka yang berada dalam e-kasih yang disahkan sebagai miskin ataupun miskin tegar. Yang kedua adalah mereka yang tidak berada dalam data e-kasih miskin ataupun miskin tegar tapi diluluskan STR 2026. Jadi setiap kategori itu daripada ketiga-tiga kategori ini dipecahkan kepada 2 kategori yang sama. Okay, jadi anda yang biasanya bertanya ini pasti menerima amount yang lebih rendah bagi kategori anda itu, yang mana ada 2 amount yang berbeza. Sebagai contoh, isi rumah yang berada dalam e-kasih miskin ataupun miskin tegar menerima RM200. Selain daripada itu RM100. Jadi anda pasti menerima yang RM100 dan mengharapkan agar anda menerima yang RM200. Okay, seperti dinyatakan di awal video sebentar tadi, hanya ada satu jalan, satu cara sahaja untuk membolehkan anda menerima amount yang lebih besar itu, iaitu dengan cara memastikan nama anda berada dalam e-kasih. Ingat tu, yang berada dalam e-kasih, tapi bukan hanya berada dalam data e-kasih, haruslah disahkan sebagai miskin ataupun disahkan sebagai miskin tegar. Bagaimana caranya? Untuk membolehkan anda berada dalam data e-kasih, step yang pertama adalah pergi ke pejabat daerah ataupun adun yang berhampiran dengan anda untuk mereka semak menilai sama ada anda layak ataupun tidak layak untuk dimasukkan ke dalam platform e-kasih dan seterusnya disahkan sebagai miskin ataupun disahkan sebagai miskin tegar. Atau anda juga boleh melakukan perkara ini melalui ketua kampung, penghulu, tapi yang paling mudah terus pergi ke pejabat daerah ataupun adun di tempat anda tinggal bagi membolehkan segala-galanya dilakukan dengan sewajarnya untuk anda. Tapi harus diingatkan, tak semestinya anda pergi ke pejabat daerah automatik anda akan disahkan sebagai miskin ataupun automatik anda akan disahkan sebagai miskin tegar. Ada kriteria-kriteria tertentu yang akan disemak. Sebagai contoh, purata gaji pendapatan sebulan, isi rumah dan sebagainya. Kesemua ini akan dinilai untuk memastikan sama ada anda benar-benar layak berada dalam data e-kasih yang disahkan sebagai miskin ataupun disahkan sebagai miskin tegar ini. Okay, untuk info, untuk pengetahuan anda, pada bulan April nanti, pada penghujung bulan April akan ada semakan terbaru dalam data e-kasih untuk melihat senarai nama yang terbaru, mereka yang baru disahkan sebagai miskin ataupun baru disahkan sebagai miskin tegar. Jadi ada masa lagi sekarang ini bulan Februari. Kalau anda merasakan anda benar-benar berada dalam kategori itu, sekarang ini masih lagi belum berada dalam kategori itu, belum lagi berada dalam data e-kasih sebagai contoh, pergi terus ke pejabat daerah ataupun adun di tempat anda tinggal untuk meminta bantuan agar mereka dapat menilai anda untuk ditentukan sama ada layak ataupun tidak untuk berada dalam data e-kasih itu dan sekaligus disahkan sebagai miskin ataupun miskin tegar. Kalau nanti dah disahkan dan semakan pada penghujung bulan April nanti menunjukkan anda dah disahkan sebagai miskin ataupun miskin tegar, anda bakal menerima amount yang baru yang lebih tinggi itu
bermula daripada bulan Julai 2026. Dan sebenarnya baru-baru ini pada penghujung bulan lepas 31 hari bulan Januari ada juga semakan terkini dilakukan dalam platform e-Kasih untuk menentukan mereka yang baru disahkan sebagai miskin ataupun miskin tegar, yang mana mereka yang baru disahkan ini bakal menerima amount yang lebih tinggi untuk SARA 2026 bermula daripada bulan April. Ingat tu, semakan pada penghujung bulan Januari baru-baru ini, kelulusan dan juga amount bayaran yang baru itu hanya akan berlaku pada bulan April 2026. Seterusnya seperti dinyatakan sebentar tadi, semakan akan berlaku pada penghujung April. Jika ada senarai nama baru, mereka akan terima SARA 2026 atas e-Kasih bermula daripada Julai 2026. Semakan seterusnya pula adalah pada bulan Julai, 31 hari bulan Julai. Jika anda berada dalam data e-Kasih yang disahkan sebagai miskin ataupun miskin tegar pada waktu itu, anda akan menerima amount yang baru bermula daripada bulan Ogos. Dan terakhir, semakan akan dilakukan pada 31 hari bulan Oktober, yang mana bagi mereka yang baru disahkan sebagai miskin ataupun baru disahkan sebagai miskin tegar, bakal menerima amount atas tiket SARA e-Kasih ini bermula daripada bulan November. Jadi sekarang ini ada masa yang panjang lagi kalau anda benar-benar merasakan anda layak, pergi terus ke pejabat daerah ataupun ADUN. Tak perlu malu kerana mereka akan menilai dengan sewajarnya kelayakan anda untuk diletakkan dalam e-Kasih sekaligus disahkan sebagai miskin ataupun disahkan sebagai miskin tegar. Jadi guys, itulah tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.